الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bakira masuk Ada. Apa Fitri sakit apa Abang Faik? Ha? Fitri sakit apa? Apa kayam? Oh, dia kayam. Tak apa, lega dah tau. Apa dia? Dia lega sakit je. Kita bawa pergi ubat tadi ni. Jadi Bawa banyak. dia keluar kayam tu. Oh, bawa keluar Oh, jadi banyak badan lah. Banyak tempur. Oh, Okey, baik. InsyaAllah jadi kita teruskan baca pada ayat yang pertama ni. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ash. As. Ash ni dia kena tekan sikit. Dia kena angin kena kuat sikit nah. Dia kena tersembur tafashi kena kuat sikit. Ash. Ash. Okey. Ashtatan. Ashtatan. Baik. Sebelah dia. Alam nashrah lak. Ataupun laka lah. Alam nashrah laka. Alam nashrah laka. Roh ni dia kena tekan sikit. R-O-H. Roh angin kuat sikit. Alam nashrah laka. Okey. Seterusnya. As. Yaslaunaha. Yaflahunaha. Lagi sekali. Yaslaunaha. Yaflaunaha. Okey. Seterusnya. Tasla. Tafla. Naran hamiyah. Naron hamiyah. Okey. Seterusnya huruf Ad. Ad'afan. Ad'afan. Okey, sebelah dia. Kaidahum fi tadlil. Tadlil. Fi ni kena baca dua harakat mad asli. Fi tadlil. Tadlil. Okey. Seterusnya huruf Zad. Yazharu. Okey, sila baca. Ya. Yazharu. Okey, seterusnya. Azlama. Alaihim. Qamu. Okey, sila baca. Azlama. Ya. Alaihim qamu. Baik. Huruf Ghain. Aw. Maghfirah. Maghfirah. Okey, bila waqaf dia akan jadi huruf ha nah. Dhammah tain dengan ta ni kita abaikan. Okey. Jadi ra fathah ha sukun roh R O
Hish. Okey. Lagi sekali baca. Auf. Ya. Maghfirah. Okey. Seterusnya. La yusminu La yusminu. wa la yughni. Wala yughni. Okey, silakan. La yu'minu. Okey. La lepas la. Wala. Okey, lepas la yang pertama tu la dibaca 2 rakaat. Okey, lepas la tu huruf apa tu? Ya. Ya dhammah bunyi. Yu. Ya dhammah sin sukun jadi Yu. yus. Yus. Okey, lagi sekali ulang. La yu'minu. Bagi anginnya kuat sikit. La yusminu. Okey. Wala yughni. Okey, la tu kena baca 2 rakaat lah. Lagi sekali ulang. La. La yu'minu. Bagi angin sin tu kena kuat sikit. Yus. La yusminu. Okey. Wala yughni. Okey, betul. Baik, huruf fa. F. Af. Afidah. Afidah. Okey, silakan baca. Af. Okey. Afidah. Okey, betul. Okey. La ya'uduhu. La yaquduhu. Lagi sekali. La ya'uduhu. La yauduhu Hifzuhuma. hifzuhuma. Okey, lagi sekali ulang. La yauduhu. Okey. Lepas la tu, la kena baca berapa kat la tu? Lado. La 2. Okey, lepas la huruf apa? Ya. Ya berapa rakaat nak baca? Satu. Okey, Abang Faiz baca sampai kat ya. La ya. Okey, lepas ya huruf. Apa had? Tengok lepas ya ni lah. Lepas ya tu huruf apa tu? Ya apa hamzah? Hamzah. Hamzah dhammah sahaja bunyi apa? U. Okey, kalau ada waw jadi kena baca berapa rakaat u tu? Dua. 2. Okey, Abang Faiz baca sampai dekat u. La ya. Lagi sekali ulang. La ya. O ke u? Apa sebut ular? Ular. Sebut ular dulu. Ular. Kita tak panggil ular. Ular ke ular? Ular. Nah aja u. La ya u. La ya. Hamzah dhammah u, bukan au. Kalau au huruf ain. Kalau hamzah u, i u kena baca 2 rakaat. Okey, lagi sekali ulang sampai dekat u saja. La ya. Ya u tu sambung terus. La ya u. La ya. Okey, lepas u tu lepas waw tu huruf apa? Ada. Dal. Okey, dal dhammah jadi Du. du berapa rakaat tu? Dua. Satu. 1. Okey, Abang Faiz baca sampai kat du. La yaudu. Okey, lepas du huruf apa? Ha dhammah jadi berapa rakaat hu tu? Dua. 2 lah sebab dia ada waw kecil tu. Okey, Abang Faiz baca sampai kat hu. La yauduhu. U panjang sikit. U 2 rakaat. La yauduhu. Jangan terputus pada ya dengan u tu. Sambung terus. La yauduhu. Betul. Baik. Okey, lepas hu. Lepas hu tu, yang ni huruf apa ni? Merah tu. Mula-mula sekali. Ha kasrah hi, ha kasrah fa sukun jadi
Hif betul. Okey, lepas hif itu huruf apa? Apa Zo? Zat kan? Zat dhammah jadi Zu. zu berapa rakaat? Satu. Satu. Okey, Abang Faiz baca sampai kat zu. Start kat hif. Hif. Zu. Okey, lepas zu huruf ha dhammah hu berapa rakaat hu? Satu. Okey, Abang Faiz baca sampai kat hu. Hif. Zuhu. Okey, lepas hu huruf Min. mim fathah ma. Ma kena baca berapa rakaat? Dua. Okey, Abang Faiz baca sampai kat ma. Hif. Zuhuma. Okey. Sila sambung terus ayat ni. Start pada la tu. La ya'uduhu hifzuhuma. Lagi sekali. Panjang u kat u tu panjang sikit. Dua rakaat. La ya'uduhu hifzuhuma. Alhamdulillah. Baik, seterusnya huruf ha bulat. Ahlika. Ahlika. Okey, sebelah dia. Wa'ahdihim. Wa'ahdihim. Okey, lagi sekali. Wa'ahdihim. Wa'ahdihim. Ra'un. Ra'un. Okey, nun fathah ni kita gantikan dengan nun sukun. Okey, Abang Faiz ulang balik wa'ah tu. Wa'ahdihum. Di hum ke di ham ke di him? Dihim. Lagi sekali. Wa'ahdihim. Ya. Ra'un. Okey, betul. Last sekali huruf lam. Alqa. Alqa. Baik. Sebelah dia. Fa'alhamaha. Fa'alhamaha. Okey, kat kha tu kita berhenti. Fujuraha. Fujuraha. Okey, silakan baca balik. Fa'alhamaha. Okey, al angkat lidah sikit. Fa'alhamaha. Fa'alhamaha. Teruskan. Fujuraha. Okey, lagi sekali ulang. Fa'alhamaha. Okey. Fujuraha. Okey, betul. Baik, kita pun habis. Silakan Abang Faiz baca daripada atas sekali tu. Start daripada ash tu, silakan. Ash. Ya. Ashtatan. Okey, betul. Okey, sebelah dia. Besarkan sikit. Okey. Alam nashrah laka. Okey, betul. Huruf sad silakan. Af. Okey. Yaflaunaha. Lagi sekali ulang. Yaflaunaha. Okey, betul. Teruskan. Tafla. Ya. Naran hamiyah. Okey, betul. Huruf dad. Ab. Okey. Ab'aqa. Okey, last sekali tu. Huruf fa ke huruf qaf? Fa. Fa fathah jadi Fan. fan. Okey, lagi sekali ulang. Af'afan. Okey, betul. Seterusnya silakan. Kaidahum. Ya. Fi nakhlin. Fi tu betul Fi betul. Okey, lepas fi tu huruf apa? Ta. Ta fathah dha sukun jadi Ta. tau. Okey, lagi sekali ulang. Kaidahum fi nakhlin. Okey, betul. Baik, seterusnya huruf zat. Af. Okey. Yafharu. Yazharu. Yafharu. Lagi sekali. Yafharu.
Yazharu. Okey, ulang balik pada awal tu. Az. Af. Okey. Yazharu. Okey. Okey, teruskan. Aflaha alaihim Okey, qamul. lagi sekali ulang. Aflama alaihim qamun. Okey. Baik, huruf ghain silakan. Qal. Ambil awal tu. Qal. Al. Qaw. Okey, sana. Okey, nampak ni? Keluar tak? Nampak? Okey, hamzah fathah ghain sukun jadi Au. 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 Teruskan maghfirah. Maghfirah. Lagi sekali. Au. Okey. Maghfirah. Okey, betul. Baik. Sebelah dia. La yaf. Ya dhammah bunyi. Yu. Ya dhammah sin sukun jadi Yus. yus saja. Y-U-S. Yus. Yus. Ha. La yuhminu. Okey. Wa la yakhni. Ya dhammah bunyi. Yu. Ya dhammah ghain sukun jadi Yuh. yughni. Yukhni. Lagi sekali ulang. La yuhminu. Yus saja. Y-U-S jadi Yus. okey. Saya keluarkan huruf ya dengan sin ni. Okey, ya dhammah yu sin sukun. Sin S I N sin. Okey, bawa u ni pergi depan. Ya dhammah u y u. U sin kita ambil yang S saja. IN tak payah ambil S saja. S tak depan. Jadi use. Hello? Use. Okey nah. Baik. Kalau ya kasrah yi, ya kasrah sin sukun jadi Yes. yes. Kalau ya fathah ya fathah sin sukun jadi Yes. yes. Okey. Use, yes, yes. Yus. Yes. Yes. Okey. Baik. Okey, sila baca lagi sekali la tu. La yuhminu. Okey. Wa la yukhni. Okey, baik. Huruf fa silakan. Af. Af saja, bukan off. Jangan tebal lah. F nipis. Af. Okey. Afidah. Okey. Betul. Baik, teruskan la tu. La ya'uduhu. Jangan terputus. Sambung terus. La yaud. La ya'uduhu. Ya. Hifzuhuma. Lagi saya ulang. La ya'uduhu. Hifzuhuma. Lagi sekali bagi lancar. La ya'uduhu. Hifzuhuma. Okey, betul. Baik. Huruf ha pula. Silakan. Af. Okey. Aflika. Oh ke ah? Ah. Nah, lagi sekali ulang. Ah. Okey. Ahlika. Okey. Teruskan. Wa abdihim. Ya. Ra'un. Okey, betul. Baik, huruf lam lah last sekali tu, silakan. Ya. Alqa. Okey. Teruskan. Wa alhamaha. Mula-mula sekali tu huruf apa tu? Fa. Teruskan. Wa alhamaha. Okey. Ujuraha. Okey, lagi sekali ulang. Wa alhamaha. Ya. Ujuraha. Alhamdulillah lancar.
lancar lah. Baik, kita pindah ke muka surat 20 lah. Okey, 20 ni kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, baik. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalam. Boleh abang kira tak? Hello, Assalamualaikum. Assalam. Suara jelas lah. Jelas. Baik, maksudnya kita tengok yang bawah sekali lah. Fazu tu yang bawah sekali. Fazuqul azaba tu kita baca yang tu terus. Lepas tu kita akan ulang balik sampai ayat atas. Kalau lancar kita pindah muka surat 52. Okey, baik, kita start kita dengan bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Okey, baiklah, Puan Faid tengok yang bawah sekali tu. Jumpa tak Fazu tu? Jumpa. Okey, kita baca dulu sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazuqul azaba. Fazuqul. Okey, azaba. Okey, kita pergi satu persatu lah. Okey, mula-mula sekali tu Mafaid. Mafaid. Abang kira huruf apa tu? Yang ni, nampak? Mula-mula sekali tu huruf apa ni? Okey, qaf dia macam ni. Qaf bentuk sama macam fa juga. Cuma qaf dia ada dua titik. Okey kan? Kalau satu titik huruf fa. Okey, kalau dua titik huruf qaf. Okey, yang ni huruf apa ni? Mula-mula sekali. Huruf fa. Fa nak fa fa. Fa fathah jadi Fa. fa berapa rakaat nak baca? Satu. Okey, lepas fa tu huruf apa tu? Dal. Okey, okey. Ni satu zal, ni satu dal. Okey. Kalau zal ni ada titik. Ni titik ni. Zal. Z-A-L. Zal. Kalau tak ada titik ni huruf apa? Dal lah. D-A-L. Dal. Zal dengan dal bentuk sama tapi beza dia dekat titik tu. Kalau ada titik huruf zal lah. Zal. Okey. Lagi sekali nak. Lepas fa huruf apa?
Ni huruf Dal ke zal? Zal. Zal. Z-A-L. Zal domah saja. Zal domah jadi Zu. zu. Okey. Zu kena baca berapa rakaat? 1. Depan ni depan huruf zu tu ada waw kan? Okey. Waw. Waw ni tak ada baris. Atas tak ada, bawah tak ada, depan tak ada. Jadi waw ni mati. Jadi bila yang mati, yang milik siapa? Yang milik huruf za tu lah. Jadi zu tu kena baca 2 rakaat. Okey. Za domah zu, zal domah waw madah jadi zu, 2 rakaat. Okey, Mak Faid, Mak Khairul baca sampai kat zu. Fazu. Betul. Okey, lepas waw tu huruf apa? Lepas zu. Lepas zu, lepas waw tu. Lepas waw tu huruf apa? Huruf Qaf. Okey. Qaf dhammah saja bunyi apa? Dhammah. Qu. Okey, betul nah. Sebabkan ada waw ni tak ada baris dah, waw mati. Jadi waw ni milik qaf. Jadi qaf dhammah waw madah jadi Qu. berapa rakaat qu nak baca? 2. 2 rakaat. Okey, lagi sekali. Fazuqu. Fazuqu. Okey. Mak Faid baca sampai dekat qu lagi sekali. Fazuqu. Okey. Seterusnya kita sambung yang belah kiri itu. Okey, sebabkan kita nak dia ada 2 cara nak baca kat sini. Yang pertama cara berhenti. Macam tadi kita baca cara berhenti lah. Fazuqu. Ikut. Fazuqu. Okey, kalau kita nak sambung balik ayat ni kita kena letak baris fathah. Okey, di atas alif ni. Dia akan jadi alif fathah lam sukun al. Fathah lam sukun al. Okey, lagi sekali. Alif fathah lam sukun al. Alif fathah lam sukun al. Okey, kalau alif kasrah bunyi apa? Alif kasrah. Alif kasrah lam sukun Il. il. Kalau alif dhammah alif dhammah lam sukun jadi Alif dhammah lam sukun ul. 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 Okey, saya keluarkan 2 huruf ni. Sana. Okey. Okey, alif fathah saja bunyi apa? Alif fathah. Abang perlu tengok kat depan ni. Alif fathah bunyi okey. Ni lah. Lepas tu depan ni ada huruf lam. Lam sukun. Lam L A N lam. Yang ni ni kita bawa pergi depan lah. Bawa pergi depan. A. Okey. Jadi macam mana kita nak eja alif fathah lam sukun? Bunyi macam mana? Jadi Abang Khairul tengok ni. AM ni buang. Ambil lam ni saja. Ambil L ni saja. L ni bawa pergi depan. Hamzah fathah Hamzah fathah lam sukun jadi AL jadi Al. Macam tu lah formula dia. Okey. Kalau tu Hamzah fathah nah. Kalau Hamzah kasrah jadi apa? Hamzah kasrah dulu. Hamzah kasrah I. I eja sana I tu I lah. I. Okey, ni lam lah, lam macam tadi juga. Lam L A M lam. Ambil L saja. AM tinggal. L ni tak depan I. L jadi il. Kat lidah. Il. Okey. Kalau Hamzah dhammah U lah. U. Okey, lam ni bawa di depan. L A M lam. Bawa L saja. Okey. Hamzah dhammah U, Hamzah dhammah lam sukun jadi ul. Macam itulah kaedah dia. Al il ul. Lagi sekali. Al il ul. Okey. Baik, berbalik pada ayat tadi. Okey, sebabkan kita berhenti kat aku tu, jadi kita kena baca baris fathah kat awal ni. Alif fathah lam sukun al macam Alif fathah lam sukun
Al. Al. Okey, lepas al tu huruf apa Abang Khairul? Rin. Ghin dia ada, kalau kita tengok bentuk asal, rupa asal ghin ni rupa dia. Tu rupa dia. Dia ada titik satu atas tu. Kalau ain macam ni juga tapi tak ada titik. Okey. Lepas al ni. Huruf apa tu? Dia tak ada titik. Yang huruf ghin ke huruf ain? Kalau tengok yang ni kan, dia dua bentuk lah, sama ada ghin ataupun ain saja. Yang mana bentuk dia? Ain. Ain sebab ain tak ada titik lah yang ni. Dia tak ada titik. Yang ni huruf ain. Okey, ain fathah jadi Ain fathah A. Okey, Bang Khairul baca sampai dekat A. Sampai dekat al saja. Dari Fazul ni. Ambil dekat al saja. Al A. Lagi sekali. Al A. Okey, lepas A huruf apa? Zal. Zal macam tadi lah. Zal tu dia ada titik. Okey, zal fathah sahaja. Zal fathah bunyi apa? Za. Za. Okey, za ni kena baca berapa harakat ni? Tengok depan za tu ada huruf apa? Alif. Alif tu mati ke hidup tu? Apa mati? Mati. Okey, jadi bila yang mati milik za lah. Za tu. Jadi za nak baca berapa harakat? Dua. Okey. Bang Khairul baca sampai dekat za tu. Al A Za. Sambung terus. Al Aza. Betul. Okay, za tu panjang sikit dua harakat. Al-aza. Al-aza. Okey, lepas za huruf apa tu? Ba. Okey, ba berapa harakat nak baca? Satu. Okey, Makro baca sampai kat ba. Ambil kat al. Al-azaba. Okey, betul. Baik, kita pergi balik pada ayat yang pertama ni. Okey, Makro baca sampai dekat khu tu. Sampai kat khu sampai dekat khu tu yang last sekali tu. Ambil Fazul Fa. Okey, fa tu betul. Fa tu berapa harakat nak baca? Satu. Okey, lepas fa tu huruf apa? Huruf. Nama asal dulu. Nama zal. Okey, zal dhamma bunyi? Dhamma zu. Zu berapa harakat nak baca? Dua. Okey, Makro baca sampai kat zu. Fazu. Okey, lepas zu huruf apa? Huruf Qaf. Qaf. Qaf dhamma bunyi? Qu. Berapa harakat nak baca? Dua. Sebab wa tu mati nah. Jadi ejaannya qaf dhamma wa madah jadi Qu. Qu tu harakat. Okey, Makro baca sampai dekat qu. Fazul Qu. Lagi sekali. Fazul Qu. Zu panjang sikit. Fazul. Fazu saja. Fazuqu. Fazuqu. Lagi sekali. Fazuqu. Zu tu panjang sikit. Fazuqu. Fazuqu. Betul. Lagi sekali ulang, bagi lancar. Fazuqu. Okey, betul. Baik. Kalimah yang kedua ni pula. Okay, cuba baca dulu. Al-azaba. Betul. Za panjang sikit dua harakat. Al-azaba. Lagi sekali. Al-azaba. Okey, betul. Okey. Cuba baca terus dua-dua ayat ni. Silakan. Fazuqu. Ya, khu panjang sikit. Fazuqu. Okey. Al-azaba. Okey, betul. Alhamdulillah. Baik, jadi kita akan ulang balik lah. Kita start ambil pada ayat yang panjang ni. Atas tak ada lagi, kita ambil ayat panjang ni dulu.
Inna kazalika najzil muhsinin ni. Okey, baik. Sana saya highlightkan. Okey, saya nak minta abang Carol. Okey, kita baca sama-sama lah. Okey. Mula-mula sekali ni. Okey, mula-mula sekali ni huruf apa ni? Yang ni. Hamzah. Hamzah kasrah bunyi Hamzah kasrah I. I nah. Okey. I tu disebabkan lepas huruf I itu ada syaddah. Ni syaddah ni. W terbalik tu. Ni syaddah. Kalau macam ni sukun. C tu sukun. Kalau W terbalik ni syaddah. Okey, syaddah dengan sukun. Okey, disebabkan lepas I tu ada syaddah. Jadi I tu dia tak boleh baca seorang-seorang dia. Ina tak boleh. Sebabkan ada syaddah tu dia kena combine dengan nun. Alif kasrah, nun syaddah, fathah. Lepas tu dia ada alif lagi. Alif madah. Okey. Nun syaddah fathah. Kalau nun fathah saja bunyi apa? Nun fathah saja. Nun fathah na. Nah, okey. Bila I dengan na tu nak combine. Okey. I dengan na nah. Hamzah kasrah I, nun fathah na. Nun fathah na. Tu ina. Bila ada syaddah, ni ibaratkan dia macam ni. Hamzah kasrah I, nun fathah. Hamzah kasrah I, nun sukun, nun fathah. Ibaratkan ada dua nun. Inna macam ni. Ejaan dia. Sebut inna. Kalau ada syaddah, mana-mana huruf yang ada syaddah dia kena kita kena anggapkan nun tu dia ada dua. Macam ni nun ni. Yang dia dua kali. Satu nun mati, satu nun hidup. Jadi perkataannya inna. Okey. Saya padam dulu. Okey, okey, lagi sekali kita ulang. Okey. Hamzah kasrah bunyi? Hamzah kasrah I. Okey. Hamzah kasrah, nun syaddah fathah, alif madah. Bunyi dia Inna. Okey, betul. Kalau saya letak hamzah fathah pula. Hamzah fathah, nun syaddah fathah. Jadi perkataannya hamzah fathah saja bunyi apa? Hamzah fathah Okey. Nak pinna ni. Jadi macam mana kita nak bunyi? Tadi inna kalau hamzah kasrah. Kalau hamzah fathah jadi fathah okey, hamzah fathah, nun syaddah fathah. Ibaratkan dua nun. Jadi apa? Inna hamzah kasrah kan? I. Hamzah fathah jadi anna. Okey. Baik. Itu hamzah fathah. Kalau hamzah dhammah pula. Okey, hamzah dhammah bunyi apa? Dhammah U. Okey. Hamzah dhammah, nun syaddah fathah jadi Unna. Sana saya. Okey. Jadi apa? Ada hamzah dhammah U, hamzah dhammah, nun syaddah fathah jadi kunna. Macam itulah kaedahnya lah. Kunna, anna, inna. Okey, nun yang ada syaddah tu ibaratkan dia ada dua nun. Baik, berbalik pada ayat tadi. Inna. Okey, in kena baca dua harakat. Na pun kena baca dua harakat. Inna. Okey. Okey, lepas na tu huruf apa ni? Yang ni saya bulatkan ni. Kaf lah. Kaf atau bunyi? Ka. Ka berapa harakat nak baca? Satu. Okey, Muhammad Faiz baca pada kat ka. Inna ka. Okey. Lepas ka huruf apa? Zal. Okey, zal fathah bunyi? Zal fathah za. Za. Depan dia ada alif. Jadi zal fathah alif madah jadi berapa harakat za tu? Dua. Dua. Okey.
Makro baca sampai kat za. Inna kaza. Okey. Lepas za huruf apa? Lam. Lam. Lam kasrah jadi Kasrah li. li berapa akak dah baca? 1. Satu. Okey, makro baca sampai kat li. Inna kazali. Okey, lepas li huruf apa? Kaf. Kaf. Kaf fathah jadi Kaf. berapa akak ka dah baca? 1. Okey, makro baca sampai kat ka. Inna kazalika. Betul. Okey, lepas kaf ni. Yang atas kali ni. Ni huruf apa tu? Saya bulat aku. Huruf nun. Nun. Okey, nun fathah saja bunyi apa? Nun fathah na. Nah, okey. Lepas na tu huruf apa tu? Lepas nun tu huruf apa? Bawah nun tu. Saya bagi 3 pilihan kat Micro dah. Okey, satu ha pedas. Bentuk sama juga. Macam tu kan, bentuk macam kepala ha juga, betul juga. Yang kedua huruf kha, titik atas. Yang ketiga huruf jim, titik bawah. Okey, yang saya bulat yang kedua ni, yang ini, yang ni titik dia dekat mana? Atas ke bawah ke tengah? Tengah. Tengah. Okey, jadi kat di antara tiga-tiga huruf ni, yang mana menepati kriteria dia tu? Titik atas ke huruf jim? Okey, jadi nun fathah na, nun fathah jim sukun jadi Nat. nat, betul-betul dah. Okey, nat. Disebabkan jim tu pula dia dalam kelas apa, dalam kelompok melantun. Huruf jim tu dia kelompok dia qalqalah. Huruf qalqalah ni dia ada 5. Ba, ju, da, qa, ta. Ni semua huruf melantun. Huruf qalqalah. Okey, jadi huruf jim ni huruf qalqalah, jadi dia kena lantun sikit. Naj tu betul dah. Tambah je. N A J J E. Naj. Okey, lagi sekali. Nun fathah jim sukun jadi Fathah jim sukun nat. Naj tambah je depan tu. Naja. Naj. Lagi sekali. Naja. Lagi sekali kita aja. Nun fathah jim sukun jadi Fathah jim sukun naja. Okey, betul. Okey, Bang Khairul baca sampai kat naja. Inna kazalika. Za panjang sikit. Za panjang sikit dua akak. Inna kazalika naja. Betul. Okey, lepas huruf jim tu, lepas naja tu, huruf apa tu? Oh. Okey lah. Okey, yang ni saya bagi dua pilihan Okey, dia bentuknya sama macam ra juga. Cuma ra tak ada titik. Kembang dia ada titik. Yang ni yang belah kanan ni RO ra. Ra betul lah, tak ada titik. Selepas huruf ra tu huruf zai. Zai tak ada titik. Zai ada titik. Ra tak ada titik. Okey, jadi zai kasrah saja bunyi apa? Zai kasrah. Z. Z. Okey, sebabkan ada ya kat sini, ya ni hidup ke mati? Dia mati. Mati. Jadi bila mati dia milik siapa? Milik zai ke milik zai? Jadi zai kasrah, Z, zai kasrah yang madah jadi Zil. berapa akak dah baca? 2 akak. Okey. Micro baca sampai dekat Z. Inna kazalika najzi. Z panjang sikit. Najzi. Mati kat situ. Lagi sekali ulang. Inna. Na panjang. Na dekat tu. Inna kaza. Za panjang. Za panjang. 2 rakaat. Kazalika najzi. Lagi sekali ulang. Inna kazalika najzi. 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 Mati kat situ lah.
Okey, kita tak payah sambung lah. Kalau sambung jadi zil. Zil tu betul kalau kita sambung. Tapi sebabkan ni kita nak monti kat sini, kita guna kaedah alif lam wasal yang macam yang bawah tu. Okey, jadi sebabkan kita monti, kita kena ambil balik kat sini. Alif pelosok ni kita buang, gantikan dengan fathah. Alif fathah saja bunyi apa? Fathah. Alif fathah Lam. bunyi. Alif fathah bunyi apa? Lam. Alif fathah. Alif fathah. Lam. Tu lam fathah la. Alif. Alif fathah saja. Hamzah fathah. 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 Alif fathah. Fathah. Juga sama lah. Alif dengan hamzah tu sama. Okey, lagi sekali. Alif fathah bunyi. Fathah. Juga. Okey, hamzah fathah jadi. Fathah. Okey, sama lah. Alif dengan tu sama. Okey. Alif fathah lam sukun jadi. Lal. Okey, saya keluarkan dua huruf ni. Okey, bang kita tengok lah. Okey, ni alif Alif dan hamzah sama lah. Alif fathah jadi apa? Alif fathah bunyi apa? Fathah. Okey. Ni kita bawa depan lah. A. Okey, yang ni huruf lam kan? Lam sukun. L-A-M, lam. Okey, guna formula tadi, A-M ni terbuang, tak payah ambil. Kita ambil ni saja. L ni. A-L jadi apa? Al. Okey, kalau alif kasrah, lam sukun jadi? Il. Alif, kalau alif dhammah, lam sukun jadi? Ul. Al-il-ul. Al-il-ul. Ul. Ul. Okey, baik. Lagi sekali kita ajar. Alif fathah lam sukun jadi? Al. Okey, lepas al tu huruf apa? Ni. Warna biru ni. Mim. Mim dhammah saja bunyi? Mu. Okey. Yang kena combine dengan huruf yang ada C ni. Huruf yang ada C tu huruf apa tu? Huruf Mim dhammah ha sukun jadi? Mu. Betul. Okey, bang kira baca sampai kat muh, ambil kat al saja. Al-mu. Muh. Okey, lepas huruf ha, lepas muh tu, huruf apa tu? Sin. Sin kasrah jadi? Sin kasrah. Si berapa harakat? Satu. Okey, bang kira baca sampai dekat C, ambil kat al. Al-muhsi. Okey, lepas C huruf apa? Nun. Nun kasrah saja bunyi? Ni. Okey, sebabkan ada ya depan dia. Ya tu itu kan mati. Ya ni Mati. Jadi ya tu milik nun. Jadi ni kena baca berapa harakat? Baca dua. Okey, bang kira baca sampai kat ni, ambil kat al. Al-muhsini. Panjang sikit ni tu. Al-muhsini. Okey, lepas ni tu huruf apa? Nun. Nun fathah jadi? Fathah na. Na berapa harakat? Satu. Okey, ambil kat al, berarti kat na. Al-muhsini. Na tak bunyi? An-na. Okey, lagi sekali. Al, ambil lagi sekali. Al-muhsini. Al-na. Okey, lepas ni tu. Ni yang saya bulatkan ni, warna hijau ni. Okey, nun kasrah, ya madah jadi? Nun kasrah. Nun kasrah saja bunyi apa? Nun kasrah ni. Okey, nun kasrah, ya madah jadi? Ni. Ni berapa harakat? Dua. Okey. Al-muhsini. Lagi sekali. Al-muhsini. Okey, lepas ya tu huruf apa? Ya. Huruf nun. Huruf nun. Okey. Jadi nun fathah jadi? Nun fathah na. Okey, abang kira baca sampai kat na tu. Al-muhsini. Na tak bunyi? Na. Ni na. Al-muhsini na. Lagi sekali ulang.
Al-muhsinina. Ni panjang sikit tu kan. Al-muhsinina. Macam tu. Okey, cuba combinekan daripada awal. Ambilkan inna. Inna kadzalika Ya. Najzil. najzil Matikan Z. Najzi. najzil Okey, ambilkan al. al-muhsinina. Lagi sekali al. Al-muhsinina. Ni panjang sikit dua rakaat. Al-muhsinina. Okey, betul lah. Okey, lagi Abang Khairul kena ulang kaji balik yang ni bagi lancar lah satu kalimah tu ayat ni. Saya kita akan baca yang bawah ni. Okey, macam tu lah kita akan pergi satu-satu huruf sampai Abang Khairul boleh sambung balik huruf tu insya-Allah. Okey, nanti saya bagi rakaman kelas ni untuk Abang Khairul dengar balik. Ada soalan Abang Khairul? Ada. Baik, kita tanggung dulu kelas dengan baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.